Mengapa kita merasa lapar tepat pada waktu tengah hari dan malam selepas pulang dari kerja? Adakah itu lapar sebenar? Pakar biokimia kini mendedahkan kebenarannya. Apabila kita makan 3 kali sehari dengan diet tinggi karbohidrat moden, kita memaksa pankreas merembeskan insulin secara berterusan. Insulin yang tinggi menghalang badan daripada membakar lemak simpanan. Akibatnya, badan anda terkunci dalam mod membakar gula. Apabila gula darah turun selepas beberapa jam, otak menghantar isyarat lapar yang kuat. Anda menjadi hamba kepada kitaran glukosa. Diet 3 kali sehari yang tinggi gula membawa kepada rintangan insulin, obesiti, dan diabetes tahap 2. Ini mewujudkan pelanggan tetap bagi industri farmasyutikal. Ia adalah satu ekosistem yang sempurna. Industri makanan membuatkan anda sakit, dan industri ubat-ubatan menguruskan sakit anda. Pada tahun 2016, Yoshinori Ohsumi memenangi hadiah Nobel kerana menemui mekanisme autofagi, iaitu proses di mana sel memproses semula komponen yang rosak untuk menjadi tenaga. Tetapi ada satu masalah bagi industri korporat. Autofagi hanya berlaku apabila anda berhenti makan selama 12 hingga 16 jam. Jika orang ramai tahu bahawa kesihatan optimum boleh dicapai secara percuma melalui puasa dan mengurangkan frekuensi makan, industri makanan segera dan snack yang bernilai trilion dolar akan runtuh dalam semalam. Makan 3 kali sehari bukanlah kod genetik kita. Ia adalah kontrak sosial yang ditandatangani tanpa persetujuan kita. Frekuensi makan 2 kali sehari adalah yang paling ideal. Amalan puasa sunat Isnin dan Khamis adalah sunnah dan makan pada waktu sahur dan berbuka seperti di bulan Ramadan itu adalah waktu makan yang paling tepat untuk tubuh manusia. Tubuh kita mempunyai teknologi penyembuhan paling canggih secara semula jadi. Syaratnya cuma satu, amalan puasa. Tidak perlu puasa sepanjang tahun, cukup amalkan makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang.